Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan hakim yang adil lagi bijaksana, para guru seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya ingin membawa anda semua menelusuri satu kisah agung daripada Al-Quran, sebuah naskah yang penuh dengan pengajaran. Kisah yang bertajuk Nabi Lut dan kaumnya. Sebelum bermula, izinkan saya membuka kisah dengan serangkap pantun. Assalamualaikum pembuka kata, hadirin hadirat ceria suasana, pentas dituju untuk bercerita. Dengarkan tuan, sentiasa cakna. Bayangkan sebuah negeri yang indah, tanahnya subur, rumahnya besar, penduduknya hidup mewah. Tetapi di sebalik kemewahan itu tersembunyi kerosakan akhlak yang sangat dahsyat. Kaum itu ialah kaum Nabi Lut, sebuah kaum yang telah jauh tersesat daripada ajaran Allah. Mereka tidak lagi menjaga maruah dan fitrah manusia. Kaum lelaki lebih suka sama lelaki dan meninggalkan wanita yang halal bagi mereka. Perbuatan itu sangat keji dan belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Lalu Nabi Lut bangun memberi nasihat pada kaumnya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Namun, apakah yang berlaku? Kaumnya tidak mau mendengar nasihat. Mereka ketawa, hahaha, ngejek, malah mencabar Nabi Lut. Dengan sombong, mereka terus menghambur hinaan dan mengusir Nabi Lut dan pengikut setia baginda alaihissalam, seperti tercatat dalam ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat daripada bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Betapa luluhnya hati Nabi Lut. Baginda alaihissalam hanya mahu menyelamatkan kaumnya daripada kemurkaan Allah. Tetapi mereka semakin angkuh dan terus melakukan dosa tanpa rasa malu. Hadirin sekalian, apabila manusia menolak kebenaran, maka datanglah balasan daripada Allah. Langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, bumi mula bergegar, dan Allah pun berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu, maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Kisah Nabi Lut. Kaum Nabi Lut akhirnya menerima azab yang sangat dahsyat akibat keingkaran mereka sendiri. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman, kerana Allah sentiasa melindungi hamba-Nya yang taat. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah ini mengajarkan kita supaya menjaga akhlak, memelihara maruah diri dan menjauhi perbuatan yang dimurkai Allah. Kerana janganlah kita menjadi manusia yang sombong
apabila diberi nasihat, kerana setiap perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia. Kalau pergi membeli jamu, singgah sebentar di kota baru, jauhi dosa, amalan malu, agar hidup diberkati selalu. Sebelum saya akhiri kisah saya pada hari ini, izinkan saya menghurai iktibar di sebalik kisah ini melalui rangkap lagu. Engkaulah umat yang diberi Allah segala-gala nikmatnya. Nafsu durjana mengaburi mata. Janganlah kita hubbun dunia. Langsung tidak kehendak utusan Allah. Lut menyampai firman-Nya. Lalu murka Allah kian mendekat. Sedang kau terlikat. Azab dari Yang Esa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.